Hey guys, Lokman Long dekat sini. Saya baru sahaja disiasat oleh Kerajaan Madani kerana video Azam Baki. Minggu lepas saya terima satu notis arahan kehadiran daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk menyiasat kandungan yang dikeluarkan oleh saya di dalam TikTok. Dan hari ini dalam sesi rakaman percakapan bersama dengan pegawai-pegawai penyiasat SKMM, barulah saya tahu bahawa saya disiasat kerana satu video ulasan saya berkenaan dengan kes Azam Baki. Ini benda yang sangat menghairankan saya sebab saya percaya bahawa dah ramai kena panggil, disiasat, direman kerana Azam Baki. Saya juga bukan orang pertama yang dipanggil untuk soal siasat kerana bercerita tentang Azam Baki. Dan saya percaya saya bukan orang terakhir yang dipanggil untuk disiasat kerana bercerita tentang Azam Baki. Persoalan saya kepada Kerajaan Madani ini, kenapa banyak sangat usaha dan tindakan dibuat ke atas rakyat Malaysia yang bersuara dalam isu Azam Baki? Isu Azam Baki ini isu yang legit, isu yang sahih, isu yang banyak dilaporkan daripada media-media antarabangsa mendedahkan tentang isu pemilikan saham luar biasa, isu skandal corporate mafia. Kenapa semua isu-isu ini bila diceritakan oleh rakyat yang concern, yang risau, yang kisahkan negara ini dipanggil untuk disoal siasat? Intimidasi dan ugutan ini juga dibuat ke atas akta-akta yang zalim yang Pakatan Harapan sebelum ini berjanji untuk hapus dan mansuh. Saya ada buku Tawaran Harapan PRU15 Kita Boleh daripada Pakatan Harapan, yang mana dalam buku ini diceritakan janji-janji Pakatan Harapan seandainya mereka menang dalam pilihan raya dan apa yang mereka akan lakukan untuk memastikan Malaysia ini kembali jadi negara yang sejahtera, negara yang lebih baik daripada kepimpinan kerajaan-kerajaan sebelum ini. Tapi kalau kita tengok dalam bab menjamin kebebasan media dan hak bersuara, dalam salah satu cadangan disebut bahawa Pakatan Harapan mahu untuk memansuhkan akta-akta yang zalim. Pakatan Harapan nak semak semula dan memansuhkan peruntukan akta-akta zalim yang boleh disalahgunakan untuk menyekat kebebasan bersuara, antaranya Akta Hasutan, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan. Dan kalau kita tengok dalam ketiga-tiga akta zalim ini, menurut Pakatan Harapan, ketiga-tiga akta ini telah digunakan untuk menindas, menekan, menahan reman, menyiasat, mengugut dan mengintimidasi rakyat Malaysia yang bersuara. Georgette Milla, seorang wanita Malaysia disiasat di bawah Akta Hasutan pada minggu lepas, direman tanpa sebarang bantuan daripada para peguam. 3 orang aktivis, Hasanul, Hamdin dan juga Fakur Razi, ditahan juga kerana bersuara dalam isu Azam Baki. Saya sendiri hari ini disoal siasat di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Ini akta-akta zalim yang Pakatan Harapan kata janji nak hapus, nak mansuh. Tapi hari ini, orang-orang, rakyat-rakyat Malaysia yang bersuara, yang bercerita isu-isu kritikal, yang mengkritik kerajaan, mereka disiasat. Mereka ditahan reman. Mereka dipanggil oleh pihak berkuasa tanpa ada pun sebarang bantuan daripada peguam seperti dalam kes Georgette Milla. Persoalan saya kepada Kerajaan Pakatan Harapan, kamu dah lupa ke dengan dokumen yang kamu keluarkan, Tawaran Harapan PRU15, seandainya kamu menang dalam pilihan raya? Kamu dah menang pilihan raya, kamu dah bentuk kerajaan, kamu dah jadi Perdana Menteri. Tapi sehingga sekarang, akta zalim yang kamu kata nak mansuh, yang kamu kata nak hapus ini, masih lagi terus menekan rakyat Malaysia, termasuklah saya dan ramai lagi rakyat Malaysia dekat luar sana. Saya akan terus bersuara untuk Malaysia yang lebih baik. Saya akan terus kritik kerajaan kalau kerajaan buat salah, dan saya akan terus gunakan hak saya sebagai rakyat Malaysia untuk terus memartabatkan kebebasan bersuara dan terus siasat Kerajaan Madani.